keropok kita yang dah goreng tadi. Boleh pilih lah 2 jenis RM5. Yang ni RM5 sahaja. Keropok dek, panas-panas dek. Keropok apa ni kak? Keropok, kita ada keropok macam-macam keropok ada. Ada lebih dari 10 jenis keropok. Satu set RM5. Boleh campur 2 jenis keropok dek. Tapi yang ni lah pedas ya. Boleh. Apa tu kak? Ini dal pedas dek, kacang dal. Keropok dal pedas. Nak yang ni? Oh yang ni okey boleh. Kentang kak Kentang dek. Okay. Terus goreng dek. Lama kak gorengnya? Sekejap saja. Tak sampai 10 second lah. Sekejap je. Okey, dah tu boleh langkat ya. Oh ni pun dah siap? Dia pun dah siap juga. Sekejap je. Ini keropok dal. Dal pizza pedas. Satu bungkus ni, banyak ni RM5 saja. Penuh kak Penuh insyaAllah. Okey, kita ada topping 2 jenis keju dengan barbecue. Nak yang mana? Campur boleh kak? Boleh. Bagi ada rasa sikit kak Ya betul-betul. Ni keju? Ini barbecue. Barbecue. Tadi keju. Alright kak. Bungkus kak Ya. Kita ada lebih daripada 20 jenis keropok. Kita ada siput, ni moni, ni ubi, ni papadom, ni dal, ni opak sayur, 3 jenis keropok ikan, palimbang. Ni pun palimbang juga, jenis bulat. Daripada si roda. Ini semua topping kak Ni daripada sini sampai sini ada topping. Macam ni dal pedas, ni sayur pedas, sayur biasa. Ini palimbang juga, ini keropok udang, ni moni bintang, ni emping melinjau. Bagi siput kak, siput kira macam mana? Siput RM35. RM35 kak Ya, RM35 saja. Okey. Siput ni Johor kak Ya, Johor Batu Pahat. Kita beli semua Batu Pahat. Makan dengan sos Dia makan dengan sos dia. Sos dia asing kak Ya, sos dia asing. Yang colour-colour sikit kak ada? Kalau boleh, yang ni boleh Palimbang. Boleh. Boleh. Goreng terus. Okey, 2 jenis ni RM5 ya. Kita buka Selasa sampai hari Ahad. Hari Isnin tutup. Akan start pukul 6 sampai pukul 11.30 malam. Daripada Batu Pahat akan ambil. Macam tu Emping Liga Indonesia. Special telur goreng lah. Pada kita makan fresh lah. Kita dekat Little Bangi dek. Little Bangi. Lewis kat Little Bangi dek. Transfer 1, 2